Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hafizahullah. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak adalah memastikan mereka mendapat pendidikan Islam yang sempurna. Kita masih bicara lagi bab ataupun hadis yang ke-18. Lawak-melawak Pak Norman, 18 hadis dah kita baca. Berapa hadis dah Pak Norman? Haram satu benda. Jangan kata nak ingat hadis, tu pun tak ingat. Hak ni keistimewaan jemaah masjid Simpang 4. Kita bicara hadis yang ke-18 di bawah tajuk mendidik dan berbuat baik kepada anak perempuan. Lepas tu kita baca hadis yang pertama bulan lepas. Saya ulang balik belum tidak Pak Long tak dapat ikuti apa keterangan kita ni. Hadis yang pertama pada bulan lepas kita baca ni Pak Long, tentang bagaimana isteri Nabi Sayyidatina Aisyah. Dia cerita ada satu ibu yang susah mai ke rumah Nabi ni, mai minta bantuan. Dalam keadaan dia dukung dua orang anak perempuan dia. Belah kanan seorang, belah kiri seorang. Dia mai minta lah sikit bantuan daripada Aisyah. Kalau ada apa-apa bantuan yang boleh bagi dekat dia ni. Sayyidatina Aisyah bagi 3 biji buah kurma. Bagilah 3 biji buah kurma. Bukan bagi sekilo Pak Long weh. 3 biji buah kurma aja dia bagi. Pasal apa dia bagi lagu tu? Kedekut ke? Tak. Dia pun tak ada apa di rumah. Rumah Nabi ni Pak Long weh. Bukan lagu rumah Pak Long. Hak nu ada habis tak ada ni telur ayam ada rumah kita ni Pak Long. Mau lapak-lapak biar ketuk telur ayam ada. Habis tak ada ke apa kan Maggi bodoh tu ada dalam rumah. Jarang air hangat tuang rendam. Habis tak ada lah Pak Long habis tak ada. Nak kata rumah kita terputui apa ni miskin tara mana pun rakyat Malaysia ni. Habis tak ada Pak Long. Dia mesti ada lah. Mesti ada. Habis tak ada belacan. Kata ada belacan. Nak kata sampai buah kurma tinggal sebiji ni. Pak Long ada Pak Long? Habis tak ada. Dong ketum ada kot. 3-4 lai kat rumah bila nak andam. Habis teruk Pak Long nak. Awak nampak Pak Long kuih tua ni saya apa? Bulan lepas tak tua lagu ni sangat. Ni rumah Nabi ni memang tak ada apa Pak Long. Rumah Nabi ni memang tak ada apa. Sayyidatina Aisyah bagi 3 biji buah kurma. 3 orang 3 biji. Mak ni pun bagi dekat anak pertama sebiji, anak kedua sebiji, tinggal kat dia sebiji. Dia gaya nak makan, anak ni kata nak lagi. Dia koyak 2 bagi seorang 2. Dia apa pun tak ada. Nabi kata apa dia? Nabi kata kerana perbuatan dia itu Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga dan bebaskan dia daripada neraka. Sebab apa? Mak ni punya bagus tahap tu. Lepas tu hadis yang kedua kita baca bulan lepas di bawah tajuk ni juga. Nabi kata apa dia? Siapa yang dia ada 2 orang ke 3 orang ke daripada anak perempuan ke saudara perempuan ke yang dia didik mereka tu elok-elok, dia buat perangai yang baik kat mereka tu sampai cukup masa dia nikahkan mereka tu dengan suami yang baik. Nabi kata orang yang jaga macam tu akan dapat masuk ke dalam syurga. Nabi kata tu 2 hadis tu. Hari ni baru kita baca keterangan, baru Pak Long ketahuan kepala ekor. Kalau tak terang lagu tu Pak Long tak boleh nak follow. Pak Long pula jenis alim ulama ni. Alim ulama pun kena respect Pak Long. Alim ulama ni pun dia pergi mengaji kitab buat balik rumah. Pak Long dah tinggal kat masjid. Mana hebat Pak Long alim ulama.
Pak Long lah Syekh Azhar tu pun Pak Long. Kitab buat balik rumah Pak Long lagi hebat pada mereka. Kitab tinggal kat masjid. Tu saya kata kat masjid Al-Amin Sungai Dua Malang. Mau Jabatan Agama dia buat syarat baru dekat kami hadut mengajak ni Pak Long. Setiap pengkuliah di masjid dan surau di Pulau Pinang ni contoh kalau dia buat syarat baru pula. Setiap pengkuliah masjid dan surau ni wajib buat ujian pertengahan tahun dan akhir tahun kepada jemaah hak main mengaji. Agak-agak Pak Long markah Pak Long nak jadi kot mana? Agak-agak. Kot saya jawab lagi Pak Long kata saya hina Pak Long. Alah Pak Long tolong jawab lah. Agak-agak pen biru kan pen merah Pak Long. Selera Pak Long. Mujuklah syarat tu tak ada. Mau syarat tu ada mampu. Ni kita nak baca. Tanggungjawab ibu bapa. Ni kata penyusun kitab kita ni. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak ni apa dia? Kena memastikan mereka mendapat pendidikan Islam yang sempurna. Ni yang pertama. Jangan duk bangga Pak Long anak kita ramai. Dia kata saya ni ustaz anak alhamdulillah dah 12 orang bakar bagus ustaz. Pak saya depa panggil Husin Yuria. Pak dia ni Husin Yuria. Awak jadi kok mana? Dak keturunan Baja Yuria dak jenis subuk ni orang bubuh Husin Yuria kat dia. Bagus ustaz bagus dah. 12 orang anak Pak Long, jangan duk bangga sangat Pak Long. Kuih ramai anak ni Pak Long, kuih banyak dah Pak Long nak kena jawab. Kuih banyak anak, kuih banyak dah Pak Long nak kena jawab. Dia bukan cakap pandai menetah ya Pak Long. Ni menetah memang tak berhenti sah. Ayam pun heran tengok bini dia. Ayam kata aku hak bertelur ni pun ada waktu rehat. Ni menetah memang tak berhenti sah. Nah dekat hospital kata kat bini dia sudahlah makcik no, sudahlah. Tiap-tiap tahun daripada mula saya kerja sampai saya pun nak pencen lah ni. Tiap-tiap tahun makcik. Kau itu bukan doktor ikat dah kan dah tu tanya. Bukan doktor ikat lah. Mak Long tu kata terangkah balik lah kot dia kata. Sudahlah Mak Long. Dia duk bangga dia anak banyak. Dia tak tahu anak banyak ni. Dia nak kena jawab pun sakal. Benda yang pertama Pak Long. Allah Ta'ala nak tengok kita ni. Tanggungjawab kita dengan anak-anak. Nak memastikan mereka ni memahami jalan Islam. Saya nak tanya Pak Long mampu kan nak didik anak-anak dengan ilmu agama? Pak Long mampu tak? Kalau Pak Long nak ajak anak-anak dengan ilmu agama, saya betul Pak Long, kita sebagai bapa ni nak didik agama ni kadang-kadang korang berkemampuan. Sebab tu wujudnya pusat-pusat pengajian yang nak bantu kita ni mendidik anak-anak kita ni dengan agama.